Okey. Jadi yang pertama ialah ilmu. Mesti obses tuan-puan. Jangan berhenti belajar. Sebab apa? Satu hari nanti, tuan-puan naik stage kekayaan tuan-puan dah. Katalah sekarang ni tak ada gaji kecil, saving tak ada, hutang banyak. Tuan-puan tengah hadap masalah tu. Satu hari nanti tuan-puan akan ada tabungan. Tutup hutang satu per satu. Pendapatan dah besar. Tuan-puan akan ada masalah lain. Kena ada ilmu yang baru. Lembaga mula akan cari tuan-puan. Lembaga hasil dalam negeri. Ni yang depan-depan ni, perbincangan topik dia ialah lembaga. Ni topik lembaga dia bincang. Sebab dulu tak perlu bincang benda ni. Sebab dulu tak ada duit. Sekarang dah kena dah bincang pasal cukai. Okey? Jadi setiap tahap dalam hidup kita tu memerlukan ilmu yang baru. Jadi sebab tu saya pesan, kena obses belajar. Jangan berhenti. Once you stop learning, you start dying. Bila kita berhenti belajar, kemajuan hidup kita dah mati, dah sampai situ je. Dia tak boleh pergi next level dah. Kena belajar ilmu baru. Okey? Sama juga G100 dulu kecil ya tuan-tuan. G100 dulu kecil. Sekarang kita adalah network yang terbesar di Republic Gold. Cabaran dulu dengan sekarang tak sama. Sekarang event-event kita bila ada muzik yang besar contoh ribuan, ada orang mengintai pula. Oi, kena bayar lesen pula. Dia nak hantar saman pula sebab tak bayar lesen. Dulu mana ada kita fikir benda tu. Maksudnya setiap tahap hidup kita dia ada cabaran yang baru dan perlu ilmu yang baru. Baru kita tahu kena ada lesen, kalau tak kena saman boleh masuk penjara. Kalau tak bayar tu. Kita pun belajar ilmu baru. G100 pun belajar ilmu baru tu, puan. Okey.